Saya minta maaf lah dengan kalau fans Marco Shah ada terasa ke apa ke. Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau korang kata saya nak gaduh dengan dia, saya gaduh dengan dia. MZF, terima kasih. Mal dah berubah. Ya, saya berubah. Saya berubah. Tapi korang hanya tahu aku je yang berubah. Kau tahu? Sedih siap. Sabar. Kenapa saya nak nangis ni? Aku tak pernah nangis dulu sebab perempuan. Apa benda siut. Tak pernah nangis dulu. Salah aku nangis. Tiba-tiba aku ni seorang jiwa yang kental kot. Tak pernah nangis kot. Salah aku nangis. Lagipun aku nangis sebab dah tak lama lagi dah. Dah tak lama dah lagi saya tinggal for the last D. Last D. Jadi saya tak tahulah lepas ni korang lupa saya ke. Saya tak tahulah. Mesti saya dah tak ada, nanti korang lupa saya kan. Yes, maybe korang tanya saya, mungkin saya akan kata yes, dalam jiwa saya, dalam hati saya memang yes, Marco Shah lah. Tapi saya dah cuba yang terbaik. Tak tahulah bagi korang hibur ke dengan saya. Saya dah cuba buat yang terbaik. Saya cuba sedaya mana saya mampu, walaupun video kadang-kadang tak best. Tapi saya cuba juga nak buat supaya korang nak tengok saya tu. Dan saya minta maaf juga pasal gelang tadi. Aisyah, aku minta maaf juga kat kau kalau ada salah silap dengan kau selama kita berpartner ni. Kau ada termakan hati, terasa dengan aku minta maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Aku bukan niat nak buang pun gelang kau tu. Tapi aku kecewa sikit dengan kau. Tak ada niat tapi dah buang. Biarlah dinding tu bicara. Biarlah aku akan rindu dinding tu. Korang repost video baru saya Kenapa kecewa? Nanti korang akan tahu. Nanti korang akan tahu. Sebelum aku release, sebelum aku keluar, bukan release lah maksudnya, daripada lepas aku habis best sementara ni, semua korang akan tahu nanti semua kat situ. Nanti aku akan cerita satu persatu.
FYT ke tak ada? Konten baru tu. Doakan Sumur Fatilah. Ya. Korang pergi tengok video saya. Member nak buat konten ni. Tak. Ini bukan konten ni. Nanti korang akan tahu. Kenapa aku senang nangis ni? Tadi aku pergi lawak Abel pun aku rasa macam nak nangis tu. Tapi aku sabar lagi, sabar. Aku tahu aku keras. Aku orang yang keras kau tu. Susah nak nangis. Jarang aku nak nangis. Susah. Tapi tadi nak gak aku mengalirkan air mata. Tapi aku tahan je. Aku tahan. Aku buat-buat keras. Buat-buat keras. Aku tak tahu nanti air terakhir aku nangis ke tak nangis. Sebab konten hari ni ke? Apa yang konten hari ni? Tak adalah, saya memang merajuk dengan Echa. Saya memang ada terasa sikit dengan dia lah. Tapi kalau korang rindu, korang tengoklah konten saya dengan Syah, okay? Pergi tak full face dekat Senayan? Pergi. Arzek mana Arzek? Masa nama kau meletup, ni lah Mal, kau kena seru semua netizen manfaatkan kelebihan kau. Ya dah. Saya dah buat video. Korang pergi dah tengok video saya. Saya dah buat video dah. Jangan pergi 2 hari lagi Mal, dah pergi. Tak apa. Mana tahu ada orang yang datang lebih baik daripada saya, more than better daripada saya. 25 minit 13,000. 13,000. Yang tanya kan pasal nasi aku tak ada rezeki je. Tak kisah pun, bawa lah motor open sekalipun. Kau nak ikut aku pun tak ada hal. Esok aku buat keluar rezeki aku. Bila hari terakhir Abang Mal? Tengok kat mana video Mal? Tengok video apa? Video apa? Tak cukup 7 konten. Saya dah tak ada mood nak buat konten dah dengan Echa. Lepas kejadian saya dengan Echa, saya memang tak ada mood lah. Saya minta maaf lah dengan kalau fans Mal Syah ada terasa ke apa ke. Saya minta maaf sangat-sangat. Yang memang saya tak boleh nak habiskan sebab ada benda dengan Echa. Sumpah malas aku gini. Nanti korang akan tahu. Sabar je. Sabar, okay? Sabar. Nanti korang akan tahu. Aku minta maaf sangat-sangat dengan korang. Kalau yang mana pihak pada Aisyah, aku minta maaf. Yang mana belah pihak pada aku pun, aku minta maaf. Kalau yang mana berpihak pada dua-dua sekalipun, aku minta maaf. Aku cuma nak cakap terima kasih kat korang selama aku ada dekat dalam AI team. Korang support aku habis-habisan. Mana budak-budak motor kat luar sana support aku. Aku berterima kasih sangat-sangat. Aku tak tahu nak balas jasa korang macam mana. Sampai aku boom macam sampai sekarang ni, aku tak tahu. Si Timin kembali. Tak apalah bang, kalau itu yang korang nak, InsyaAllah dia orang akan kembali kot. Tak tahulah. Saya lepas keluar, saya lepaskan semua tanggungjawab. Habis dah tanggungjawab saya pada Aisyah.
Tapi saya nak pesan satu benda lah. 12,000 yang ada dalam live saya ni, saya nak bagi tahu satu benda lah. Bila suatu hari nanti saya dah tak ada, saya tak minta banyak. Keep on edit. Itu sahaja. Itu saja. Mata aku dah merah ni. Amin. Spam tanya mana gelang tu kat belakang, kat lantai. Saya dah buang tadi. Nak Malkosyah je. Kata dah tu, kenapa nak kena edit? Okey, dia macam ni. Bila sentiasa korang edit, walaupun aku dengan dia macam ada bergaduh, mana tahu daripada segi video tu dia tengok benda tu satu as kenangan. As kenangan, benda tu mana tahu dia tengok video-video lama-lama dia rasa macam terbuka hati balik. Saya pun sama lebih kurang macam itu. Manalah tahu. Sebab tu saya kata keep on edit je. Tak nak sentimen, nak Malkosyah. Mana tahu saya dapat permanent. Maybe saya di-shipkan lagi dengan dia. Saya tak tahu. Nak Malkosyah. Kuat kuat. Prank apa? Tak. Saya tak prank. Tak apa pun.